kita tunggu sejam di imigresen, sekarang hanya 10 saat. Seorang ibu bersama anaknya melintas pintu automatik tanpa perlu risau anak hilang dalam kesesakan. Seorang usahawan pula tidak lagi terlepas penerbangan kerana kelewatan di kaunter. Di sebalik semua ini, sistem pintar sedang bekerja menapis risiko, mengenal pasti ancaman dan pada masa sama memudahkan rakyat biasa. Malaysia kini melangkah ke arah negara digital sebenar. Bulan Jun ini juga kita akan mengeluarkan pasport antarabangsa baru dengan tambahan feature keselamatan yang lebih baik. Sekarang ini pun dari segi pasport paling terpercaya, kita berada dalam top 10 lah. Datuk Zaid, kita nombor apa? Pasport paling terpercaya diukur dari segi pasport Malaysia. Kalau travel ke negara lain tak perlu visa. Kalau kayu ukurnya itu, kita pada kedudukan nombor 3. Ingat tak? Kalau kayu ukur pasport Malaysia sebagai dokumen perjalanan paling terpercaya dari sudut memiliki pasport Malaysia dan kita berjalan tanpa memerlukan visa, kita berada pada kedudukan nombor 3. Itu pun pengeluaran pasport baru ini kita tambah lagi feature keselamatannya, ciri keselamatannya. Maknanya kita tak berpuas hati di situ, kita terus improve dan improve dan improve. Yang ini pasport baru. Untuk yang dalam dewan ni Harul, you punya pasport belum expired kan? Jangan cepat-cepat tukar dulu. Ini yang dah expired baru kita dulukan. Okey, tak semestinya baru cepat-cepat nak itu. Yang lama belum expired guna lagi. Okey. Begitu juga MyCard. MyCard pun dalam bulan Datuk Alim, bulan 6 juga Datuk Alim, bulan 6 juga. MyCard baru dengan ciri keselamatan baru yang juga kita akan buat. Sistem imigresen bersepadu Nasional MyNIS akan dilancarkan sepenuhnya pada Jun ini seiring peningkatan ciri keselamatan MyCard dalam usaha memperkukuh sistem identiti negara serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu akan menjadi detik penting bagi Kementerian Dalam Negeri KDN dalam memperkemas pengurusan identiti negara serta memastikan pergerakan rakyat dapat dilaksanakan secara lebih lancar dan teratur. Beliau yang berucap pada Majlis Perhimpunan KDN di Putrajaya berkata, pihaknya juga bergerak jauh apabila sistem ini menyediakan semua prasyarat atau enabler sebelum ia diluncurkan Jun ini untuk membolehkan pengisian maklumat permohonan kewarganegaraan seperti yang diluluskan dalam pindaan Perlembagaan Persekutuan. MyNIS akan menggantikan sistem imigresen Malaysia, MyIMS, yang telah digunakan lebih 20 tahun kerana sistem lama itu tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran keselamatan global, volume pergerakan yang tinggi serta keperluan integrasi data semasa. Malaysia akan memperkenalkan pasport dan MyCard berwajah baharu dalam tempoh 6 bulan lagi sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Saya percaya kita menunggu Jun ini sebagai tarikh penting kerana Jun adalah tarikh di mana kita akan meluncurkan dokumen penting kita, sama ada IC ataupun pasport dengan menggunakan semua features atau ciri keselamatan yang baru. Saya percaya JPN dan juga immigration sudah pun bersedia, plan A-nya, plan B-nya, segala macam. Dan saya menaruh keyakinan yang tinggi bahawa kita akan dapat melepasi saat bersejarah ini dengan baik pada bulan Jun. Kerana setiap satu tempoh kita kena mengeluarkan dokumen yang baru sifatnya dengan ciri keselamatan lebih baik dan kita telah berusaha sekian lama untuk ke arah itu. Tapi ada persoalan, dengan semua data ini, adakah privasi rakyat benar-benar terjamin? Bagaimana jika sistem digodam? Sejauh mana kita bergantung pada teknologi? Transformasi ini membuka peluang, tetapi juga cabaran baru. Tak hujung tahun ni nak beli SIM card dah kena guna My Digital ID. Tapi kenapa kena guna My Digital ID ni? Kan dah ada IC. Kalau anda nak tahu, dah banyak kes penipuan identiti SIM yang jadi bila daftar SIM card guna IC sahaja. Kena pula senang nak beli SIM card online, boleh daftar banyak nombor bawah satu nama. My Digital ID memang secure sebab nak daftar tu kena buat eKYC, boleh akses dalam satu telefon je dalam satu-satu masa dan ada tarikh tamat tempoh. Kalau anda masih belum daftar My Digital ID, anda install dulu app ni, tekan daftar online,
Masukkan email anda dan tekan seterusnya. Masukkan OTP yang anda dapat dekat email dan tekan seterusnya. Isi nama dan nombor kad pengenalan anda, tekan seterusnya. Ambil gambar depan dan belakang IC anda. Ambil selfie anda. Buat password dan tekan OK. Settle dah, kejap je nak daftar. Inilah sijil digital ID anda. Valid untuk setahun je tau. Actually lepas ni, app kerajaan dalam telefon kita macam MyJPJ, MyBayar PDRM dan banyak lagi memang kena login guna MyDigital ID. Anda setuju tak dengan langkah kerajaan dah slow-slow integrate MyDigital ID ni dalam kehidupan seharian kita? Rasa lagi selamat ke atau lagi risau? Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow Excited.my dulu. Dari kad pengenalan biasa, kini menjadi kunci kepada pergerakan antarabangsa. MyCard bukan lagi sekadar identiti. Ia adalah simbol masa depan Malaysia. Persoalannya sekarang, adakah kita sudah bersedia untuk dunia tanpa sempadan fizikal?